air meleleh ke bawah. Dia kan dekat lereng tu kan. Tu. So bila kita bubuh dekat atas ni, okey, air akan meleleh ke bawah lah. Bawah ni kita bubuh juga. Okey. Ya. Sekarang ni tek kambing kita letak bagi penuh berkeliling. Dalam ni longkang ni. Kita buat longkang. Kan? Bubuh berkeliling. Sodokkan dia. Pokok kecil kita bagi cepat besar. Mudah-mudahan lah. Okey, kita akan bubuh lagi di beberapa pokok lain. Tapi kita bubuh tek kambing ni pada pokok-pokok yang kecil-kecil je lah. Kita sambung dekat sini. Ni pokok. Rasa pokok ni tinggi dia dah tak tahulah. Ni dah 5, 6, 12. Dekat dah kot. Lebih kurang hampir 15 kaki dah. Ni tinggi dia. Okey, kita bubuh juga baja tek kambing. Orang bujang ni bubuh. Tabur kan ni, kau tak payah ni dia. Kau tabur macam tu je. Okey. Tu dia. Kita bubuh banyak-banyak. Bagi dah start nak hujan kan, kita taburkan. Hampir satu guni ni berkeliling ni. Belah sini macam ni. Sini kurang. Dekat dengan kawasan air. Lagi. Okey. Dah kot. Ada lagi. Dah. Okey. Kita beralih ke pokok situ pula. Tu. Durian Chani. Sekarang kita bubuh ni pula. Ini pokok petai. Dikatakan petai hybrid. Entahlah. Kalau petai hybrid, biar ada hybrid. Kita bubuh je baja. Dah mula nak hujan. Pokok ni kita bagi baja. Bagi dia tumbuh dia balik daun dia. Banyak tak apa sebab dia adalah organik. Ini baja apa ni? Tai kambing ni. Dah hancur tak ada masalah. Kita bubuh selagi boleh. Kita utamakan belah atas. Sebab apa belah atas ni? Sebab bila hari hujan, turun ke bawah. Tapi turun ke bawah pun tak ada hal. No problem. Boleh je. Okey. Dah. Cukup. Ni. Tu dia. Seguni. Tapi tak adalah penuh guni ni kan. Direct terus daripada kandang di 24. Kita nak bagi dia cepat besar. Kita bagi baja ni dulu. Ni. Dah. Separuh hancur dah. Lebih hancur dah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Hanya taburkan sahaja. Pokok di 24. Mudah-mudahan dia hidup sehat.
Dekat sini tak ada tayar Tempat-tempat lain tengah tu saya bubuh tayar. Stok baja dia terletak dalam tayar. Yang ni tak ada, kita manual. Saya banyakkan belah atas ni lah. Sebab kalau hari hujan dia turun kemari. Okay, mudah-mudahan dia tumbuh sihat. Okay, dah. Alright. Di 24. Ni kesal rumput mati Kita buang dulu rumput mati ni. Baik ke bawah. Lepas ni kita taburkan apa nama? Dia kambing tu. Ni. Kesal rumput mati. Okey. Ni dia bersiram sini ni. Ni air dia. Kita slow ke lah. Ni nampak dah air ni. Tengok laju kita slow kan. Tak boleh terlampau banyak air dekat sini. Kalau terlampau banyak air dekat sini, batang ni, pangkal ni akan jadi lembab. Bila lembab dia tumbuh cendawan. Okey, ada banyaklah cendawan, penyakit ada lah. Kelembapan terlebih. Ni dulu pokok ni patah ni. Patah. Lepas tu ada anak-anak macam tu lah. So kesan dia, asalnya kecil dah jadi besar. Kalau macam mana pun, dah semakin tinggi, Alhamdulillah. Sekarang kita nak bubuh baja. Bubuh je lah sebanyak mana yang boleh. Sekejap lah. Ni dia tahan lah aroma dia kan. Macam tu. Tangan tetap kotor lah, tak boleh lah nak geli-geli. Okey. Saya bagi keutamaan di bahagian atas. Kenapa bahagian atas? Sebab itu bahagian air meleleh ke bawah. Dia kan dekat lereng tu kan. Tu. So bila kita bubuh dekat atas ni, okey, air akan meleleh ke bawah lah. Bawah ni kita bubuh juga. Okey. Okey. Tu dah. Tu dah. Ni pokok yang kecil-kecil kita bubuh lah. Baja ni dulu. Pokok yang besar-besar belah atas sana. Dah kurang dah baja tak kambing ni. Yang sini kira macam heavy duty jugalah. Okey, sudah. Dah sudah kita tutupkan. Sekali lagi. Dengan weed mat. Guna je lah weed mat yang ada. Tak ada masalah. Dah reput dah jahanam, kita cari yang lain. Gantilah yang lain tu kan. So, kita pakai selagi boleh. Okey. Tutup. Jadi bila bertutup ni, bahagian bawah ni, kelebihan weed mat dia air tembus. Jadi rumput tak tumbuh. Tanah dapat baja. Itulah kelebihan ni. Okey. Kita letak sana bahagian collar ni kena ni sikit. Ni rapatkan. Ni atas, ni bawah. So ni tutup dengan batu.
Ni tutup sini. Ni letak sini. Supaya dia tak terbang. Dah. Okay, sekarang kita nak pergi ke sana.